umur 15 tahun. Dan kata ini hanya buasir. Buat pemeriksaan, benda tu memang kanser. Umur 15 tahun. Dia duduk di asrama penuh lah. Dan dia ada najis berdarah. Dia pergi jumpa doktor dekat hostel dia. 3 kali dia pergi. 3 kali doktor yang berlainan kata ini hanya buasir kan, bagi ubat buasir je lah. Last bila mak bapak dia datang pada hujung minggu, bawa ke klinik berlainan. Doktor yang keempat tu buat pemeriksaan rectum lah, atau digital rectal examination. Nah, bila dia buat benda tu, dia rasa ada ketubuhan kat bawah tu. Lepas tu doktor tu tunjuk kepada doktor pakar dan buat pemeriksaan, benda tu memang kanser. Walaupun umur 15 tahun sahaja. Bukan sahaja kita perlu meningkatkan kesedaran kepada sakit-pesakit atau the general public, tetapi juga pada doktor-doktor di klinik, bahawa sesiapa yang ada pendarahan perlu diperiksa, termasuk pemeriksaan tubuh lah kalau boleh.